mataku di jendela, kulihat Dinda tersenyum memandang, asmara bergelora meresap ke dada. Malamku terlihat oh sekuntumlah bunga, baunya harum menarik hati. Tak sanggup menahan rasa asmara meresap mendalam, menusuk di jiwa. Okey kawan-kawan, daging lembu ni seguna daging batang pinang, dia memang lembut lah dan mudah empuk. Okey, ini adalah daun bawang. Ada ubi dia yang putih tu, bahagian bawah tu kan. Itu lagi sedap ya. Okey, ini biji-bijian anggaran 2 sudu besar. Okey, kita tumis bawang putih dan bawang besar. Kemudian dah kekuningan, bolehlah kita masukkan daging goreng tadi dan juga ubi kentang goreng. Okey, kita masukkan daun bawang tadi. Masukkan serbuk perasa. Okey, kita gaul dia. Kita ratakan serbuk perasa tu ya. Kemudian bolehlah kita tambahkan lagi daun bawang ya. Masukkan biji bican. Seterusnya kita gaul rata. Kita gaul-gaul dia biar dia sekata masak dia, dan bolehlah kita rasa. Jikalau tawar, bolehlah kita letak sedikit garam halus. Okey, kita kacau-kacau. Jangan lama sangat ya. Sebab daging dan ubi kentang tadi dah kita masak. Okey, menu kita dah siap dan bolehlah kita tutupkan api. Okey kawan-kawan, bolehlah kita hidang. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.